Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tahun ini tahun kita. Selamat datang ke Kolej Mati Kuasi Labuan, Kementerian Pendidikan. Kami mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar baharu bagi sesi 2026-2027. Anda kini merupakan sebahagian keluarga besar Kolej Mati Kuasi Labuan. Taklimat waris sempena Minggu Pengurusan Pelajar Baharu ini bertujuan untuk memberi gambaran jelas mengenai perjalanan akademik dan kehidupan pelajar di Kolej Mati Kuasi Labuan. Kandungan taklimat ini akan merangkumi 6 agenda utama, iaitu latar belakang Kolej Mati Kuasi Labuan, visi dan misi, pengenalan pengurusan tertinggi, maklumat akademik, kemudahan dan kebajikan yang disediakan, serta aktiviti pelajar. Kolej Mati Kuasi Labuan mula beroperasi pada tahun 1999 di kampus sementara, iaitu di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, dan mula berpindah ke tapak utama pada Mac 2002 di Kampung Merinding. Kampus ini menjadi titik pertemuan pelajar pelbagai kaum dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, dan seterusnya mampu mewujudkan ekosistem pembelajaran yang harmoni. Visi kami adalah menjadi penjana unggul pelajar Bumiputera berkualiti ke peringkat institusi pengajian tinggi, manakala misi kami adalah membangun potensi modal insan yang cemerlang melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan barisan kepimpinan Kolej Mati Kuasi Labuan. Saya Hasnul Hadi bin Haji Sariman, merupakan peneraju utama selaku pengarah Kolej Mati Kuasi Labuan, dan saya dibantu oleh Tuan Syahmun bin Yahya sebagai timbalan pengarah. Bagi memastikan pengurusan akademik dan juga pentadbiran, saya dibantu oleh 4 ketua jabatan dan seorang pegawai eksekutif kanan. Kita mulakan dengan Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, iaitu Encik Aizam bin Azhar, kemudian Ketua Jabatan Sains, Dr. Ahmad Zul Azri bin Muhammad Yusof, Ketua Jabatan Sastra Iktisad dan Sains Sosial, Encik Ridwan bin Mat Kasim, Ketua Jabatan Matematik, Puan Mardawiyah binti Tawil, manakala untuk pentadbiran, saya dibantu oleh pegawai eksekutif kanan, iaitu Puan Salmiah binti Syahari. Saya turut dibantu oleh pasukan perjawatan yang cukup mampan, yang mana saya juga dibantu oleh 5 penolong pengarah, iaitu 2 orang penolong pengarah hal ehwal pelajar, 2 orang penolong pengarah peperiksaan dan seorang penolong pengarah kaunseling. Selain itu juga, Jabatan Sains, saya dibantu oleh 28 pensyarah fizik dan 34 pensyarah kimia dan 30 pensyarah biologi. Manakala di dalam Jabatan Matematik, saya dibantu oleh 30 orang pensyarah matematik dan 18 pensyarah sains komputer. Manakala di bawah Jabatan Sastra, Iktisad dan Sains Sosial, saya dibantu oleh 18 orang pensyarah bahasa Inggeris, 4 orang pensyarah pengajian am, 6 pensyarah perakaunan, 6 pensyarah pengurusan perniagaan, 4 pensyarah ekonomi dan 7 pensyarah pendidikan Islam dan juga moral. Selain itu juga, kita disokong oleh pengurusan pelajar untuk subjek core curriculum, iaitu seramai 6 orang pensyarah. Bagi memastikan urusan pentadbiran berjalan lancar, kita mempunyai sokongan 35 anggota kumpulan pelaksana untuk menguruskan pentadbiran, 5 anggota kumpulan pelaksana untuk menguruskan kewangan, 9 anggota kumpulan pelaksana untuk makmal sains, 8 anggota kumpulan pelaksana untuk perpustakaan, 6 untuk ICT dan juga 5 untuk asrama. Seterusnya, izinkan saya memberi sedikit penjelasan berkaitan dengan maklumat akademik. Struktur pengajian di Kolej Mati Kuasi Labuan, kita mempunyai 2 struktur pengajian, iaitu sistem 4 semester
melibatkan tempoh pengajian selama 20 bulan dan juga sistem 2 semester melibatkan tempoh pengajian selama 10 bulan. Untuk makluman tuan-puan, kesemua anak-anak tuan-puan akan mengambil kursus wajib iaitu core curriculum pengajian am matrikulasi, bahasa Inggeris dan juga pendidikan Islam atau pendidikan moral. Kursus wajib ini akan diambil sekali sahaja dalam tempoh pengajian. Seterusnya, untuk program matrikulasi, kita ada 3 jurusan utama iaitu jurusan sains, jurusan perakaunan dan jurusan sains komputer. Bagi jurusan sains, ada 3 aliran utama iaitu aliran sains hayat yang mana pelajar akan mengambil subjek matematik, kimia, biologi dan juga fizik. Manakala aliran sains fizikal, pelajar-pelajar akan mengambil matematik, kimia, fizik dan sains komputer. Manakala sains teknologi, pelajar-pelajar akan mengambil mata pelajaran matematik, kimia, biologi dan juga sains komputer. Bagi jurusan perakaunan, anak-anak tuan-puan akan mengambil mata pelajaran matematik, perakaunan, ekonomi dan juga pengurusan perniagaan. Manakala bagi sains komputer akan mengambil mata pelajaran matematik, pengaturcaraan komputer, pengkalan data dan juga teknologi digital. Seterusnya, untuk sistem pembelajaran di sini dilaksanakan melalui 3 kaedah utama iaitu kuliah, tutorial dan juga amali. Untuk kuliah, kita hanya fokus kepada penyampaian teori secara mes di dalam dewan kuliah. Manakala untuk tutorial, sesi perbincangan kumpulan kecil untuk pemantapan pemahaman subjek. Manakala latihan amali dan eksperimen di makmal untuk kemahiran praktikal. Sesi akademik 2026-2027 bermula dengan pendaftaran pada 8 dan 9 Jun 2026. Kemudian seterusnya, kami susun rapi aktiviti yang merangkumi minggu kuliah, cuti pertengahan semester, minggu peperiksaan dan juga peperiksaan akhir. Bagi semester 1, kuliah akan bermula pada 15 hari bulan 6 2026 sehingga 21 hari bulan 8 2026. Kemudian kita akan memberi cuti kepada anak tuan-puan, cuti pertengahan semester daripada 22 hari bulan 8 sehingga 30 hari bulan 8 2026. Seterusnya, kuliah akan bersambung selama 8 minggu daripada 31 hari bulan 8 hingga 23 hari bulan 10 2026 dan kita akan memberi 1 minggu ulang kaji kepada anak tuan-puan daripada 24 hari bulan 10 hingga 26 hari bulan 10 2026. Dan seterusnya, anak tuan-puan akan menghadapi peperiksaan semester program matrikulasi daripada 29 hari bulan 10 hingga 5 hari bulan 11 2026. Setelah selesai peperiksaan semester program matrikulasi, anak tuan-puan diberi cuti selama seminggu iaitu daripada 6 hari bulan 11 hingga 15 hari bulan 11 2026. Itu yang berlaku pada semester 1. Manakala untuk semester 2, kuliah akan bermula pada 16 hari bulan 11 sehingga 25 hari bulan 12 2026. Kita akan memberi cuti khas semester kepada anak tuan-puan selama seminggu bermula daripada 26 hari bulan 12 sehingga 3 hari bulan 1 2027. Yang ini sebenarnya sempena cuti Christmas. Kemudian kuliah akan bersambung selama 5 minggu daripada 4 hari bulan 1 2027 hingga 5 hari bulan 2 2027. Seterusnya, kita akan memberi cuti pertengahan semester selama 1 minggu iaitu pada 6 hari bulan 2 sehingga 14 hari bulan 2 2027 bersempena dengan cuti tahun baru Cina. Seterusnya, kuliah akan bersambung selama 3 minggu daripada 15 hari bulan 2 sehingga 5 hari bulan 3 2027 dan kita akan beri cuti khas semester selama 1 minggu iaitu daripada 6 hari bulan 3 2027 sehingga 14 hari bulan 3 2027 bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri.
Seterusnya, kuliah akan bersambung selama 4 minggu daripada 15/3 sehingga 9/4/2027 dan anak tuan-puan akan menghadapi minggu ulang kaji selama 1 minggu iaitu daripada 10/4 sehingga 14/4/2027 dan akan menghadapi peperiksaan semester program matrikulasi selama 1 minggu pada 15/4 hingga 22/4/2027. Dan secara rasminya, anak tuan-puan akan tamat pengajian program matrikulasi pada 22 April 2027. Berikut dipaparkan maklumat penting berkaitan dengan cuti perayaan. Kita sedia maklum, Pulau Labuan mempunyai masalah dari segi pengangkutan. So, saya harap tuan-puan peka dengan tarikh-tarikh yang dinyatakan, iaitu yang pertama, bagi tahun 2026, kita akan ada cuti Hari Deepavali pada 8 November 2026 dan untuk cuti Deepavali termasuk dalam cuti antara semester bagi sesi 2026-2027. Dan Hari Christmas pada 25 Disember 2026 dan Hari Christmas telah jatuh dalam cuti khas semester yang telah ditetapkan. Manakala untuk tahun 2027, kita akan ada cuti tahun baru, perayaan tahun baru pada 6 dan 7 Februari dan cuti tahun baru ini jatuh di dalam cuti pertengahan semester bagi semester 2 sesi 2006-2027. Manakala Hari Raya Aidilfitri yang jatuh pada 10 dan 11 Mac 2027 dan cuti Hari Raya Aidilfitri ini jatuh di dalam cuti khas semester 2 sesi 2006-2027. Apakah syarat kelulusan untuk meneruskan pengajian di dalam program matrikulasi? Saya mohon pada tuan-puan untuk memberikan perhatian yang serius berkaitan perkara ini sebab ia akan menjadi penentu kepada peluang anak tuan-puan memasuki IPTA pada masa akan datang. Bagi semester 1, anak tuan-puan perlu memperolehi PNGS melebihi 2.0. Sekiranya anak tuan-puan memperolehi PNGS melebihi 2.0, catatan untuk anak tuan-puan adalah lulus dan meneruskan pengajian ke semester 2. Dan sekiranya anak tuan-puan memperolehi PNGS 1 antara 1.5 hingga 1.99, anak tuan-puan dikategorikan sebagai gagal tetapi dibenarkan meneruskan pengajian ke semester 2. Tetapi sekiranya anak tuan-puan memperolehi PNGS 1 di bawah 1.49, anak tuan-puan dikategorikan sebagai gagal dan diberhentikan. Tetapi kita di Kolej Matrikulasi Labuan akan memastikan anak tuan-puan akan memperolehi PNGS 1 melebihi 2.0. Kita akan sama-sama berusaha untuk pastikan anak tuan-puan terus cemerlang dalam akademik masing-masing. Seterusnya untuk semester 2, syarat lulus pengajian bagi semester 2, anak tuan-puan perlu memperolehi PNGK melebihi 2.0 dan sekiranya anak tuan-puan memperolehi PNGK melebihi 2.0, anak tuan-puan dikategorikan sebagai lulus dan dipertimbangkan untuk kemasukan ke universiti awam. Dan sekiranya anak tuan-puan memperolehi PNGK di bawah 1.99, anak tuan-puan dikategorikan sebagai gagal dan ditawarkan untuk mengulang semester 1 sesi berikutnya. So, kita akan cuba pastikan anak tuan-puan lebih 2.0. Seterusnya, setiap institusi pendidikan akan ada peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan disiplin pelajar terus mematuhi ketetapan yang ditetapkan. Untuk pelajar-pelajar matrikulasi, kita tertakluk dengan peraturan pelajar program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk edisi ke-23 bagi tahun 2026. Di dalam buku peraturan pelajar ini, telah dinyatakan apa yang perlu dipatuhi oleh setiap pelajar dan sekiranya pelajar menyalahi atau melakukan kesalahan tata tertib, hukuman tata tertib yang akan dijatuhkan pada anak tuan-puan, yang pertama adalah amaran, yang kedua
denda tidak lebih daripada RM500. Yang ketiga, penggantungan kemudahan, iaitu dilarang menggunakan apa-apa atau kesemua kemudahan institusi selama tempoh yang ditentukan. Yang keempat, penggantungan pengajian, digantung daripada mengikuti kursus pengajian di institusi selama tempoh tertentu. Yang kelima, penghalangan peperiksaan, dihalang daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan institusi. Yang keenam, penyingkiran, disingkirkan daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh tertentu. Dan yang ketujuh, pembuangan terus daripada institusi. Dan kita akan pastikan anak tuan-puan tidak melakukan kesalahan tertib yang telah dinyatakan, dan sama-samalah kita memastikan anak-anak kita sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Baik, dari segi keselamatan, pelajar wajib mengimbas kad matrik apabila keluar ataupun masuk daripada Kolej Matrikulasi Labuan. Kita akan berikan kad matrik kepada pelajar, dan setiap kali pelajar keluar daripada Kolej Matrikulasi Labuan untuk tujuan outing, kita akan mohon kepada pelajar untuk imbas kad matrik di pondok pengawal. Dan seterusnya, tiada barangan elektrik yang boleh dibawa oleh pelajar. Pelajar dilarang sama sekali membawa sebarang barangan elektrik ke dalam kawasan asrama. Dan seterusnya, sekiranya berlaku kehilangan barang-barang berharga, sila lapor dengan segera kepada fellow asrama. Fellow asrama untuk makluman tuan-tuan adalah warden asrama ataupun pegawai hal ehwal pelajar. Untuk makluman tuan-puan, di dalam buku peraturan pelajar ada dinyatakan pelajar tidak digalakkan untuk menyimpan barang kemas dan juga wang yang melebihi RM200. Tuan-puan dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, bagi memastikan sistem penyampaian kepada anak-anak pelajar dapat dilaksanakan dengan sempurna, Kolej Matrikulasi Labuan dilengkapi dengan 2 dewan kuliah besar yang mampu menampung 205 orang pelajar bagi setiap masa, manakala 4 dewan kuliah untuk menampung 150 orang pada setiap masa. Seterusnya, Kolej Matrikulasi Labuan mempunyai 50 buah bilik tutorial yang boleh menampung 25 pelajar dalam satu-satu masa. Bagi memastikan pelaksanaan amali sains dapat dilaksanakan dengan sempurna dan juga baik, Kolej Matrikulasi Labuan mempunyai 7 makmal fizik, 7 makmal kimia dan 5 makmal biologi. Selain itu juga, terdapat satu bangunan yang kita panggil menara pentadbiran, yang mana menara pentadbiran menempatkan pejabat pengurusan dan juga pentadbiran, kubikel pensyarah, bilik mesyuarat dan juga kemudahan setempat. Selain itu juga, Kolej Matrikulasi Labuan juga dilengkapi dengan satu bangunan pusat sumber, yang mana bangunan pusat sumber ini menempatkan perpustakaan, makmal komputer bagi tujuan pengajaran sains komputer, makmal bahasa bagi tujuan pengajian bahasa Inggeris, dan juga unit hal ehwal pelajar, unit peperiksaan dan juga unit kaunseling. Keseluruhan ekosistem sokongan ini disatukan di bawah bumbung untuk kemudahan rujukan harian pelajar. Kolej Matrikulasi Labuan juga dilengkapi dengan fasiliti sukan sama ada terbuka ataupun tertutup, yang mana kita mempunyai trek 8 lorong, astaka dan juga padang bola sepak. Manakala gelanggang pula kita mempunyai gelanggang tenis, bola jaring, bola keranjang, bola tampar, sepak takraw, petang dan juga futsal. Manakala untuk pusat sukan tertutup, yang mana kita panggil Dewan Mutiara, menyediakan fasiliti riadah yang sedia digunakan pada bila-bila masa, iaitu kita ada 5 buah gelanggang badminton dan 2 buah gelanggang squash. Bagi memastikan kehidupan harian pelajar dapat dilaksanakan dengan sempurna, Kolej Matrikulasi Labuan mempunyai 4 buah blok asrama perempuan dan 2 buah blok asrama lelaki. Setiap blok kediaman asrama boleh menampung 500 orang pelajar, dan secara keseluruhannya Kolej Matrikulasi Labuan
boleh menampung seramai 3,000 orang pelajar pada satu masa. Selain daripada blok kediaman pelajar, kita juga mempunyai kafeteria pelajar, koperasi dan juga mesin ATM. Bagi tujuan pusat kerohanian, Kolej Matematika Labuan mempunyai satu surau yang kita panggil Surau Al-Irfan, yang mana ruang solat Surau Al-Irfan ini boleh menampung seramai 1,000 jemaah pada satu masa. Selain daripada ruang solat, di Surau Al-Irfan juga terdapat ruang kelas yang digunakan untuk tujuan aktiviti keagamaan. Sistem sokongan yang lain adalah seperti pondok pengawal, rumah pensyarah dan juga anggota kumpulan pelaksana, tangki air utama dan juga rumah pam, pencawang elektrik, sistem penyawaan udara dan sistem retikulasi air. Tuan-puan yang dihormati sekalian, kebajikan pelajar adalah keutamaan pada semua warga Kolej Matematika Labuan. Sehubungan dengan itu, ada 3 kategori kebajikan yang sentiasa kita utamakan, iaitu bantuan kewangan dan kesihatan, ekosistem pemakanan asas dan juga program khas dan juga komuniti. Untuk bantuan sara hidup pelajar ataupun BSHP, nilai bantuan yang akan diterima oleh pelajar adalah RM250 sebulan dan kelayakan diberikan kepada pelajar-pelajar kategori B40 dan juga M40. Manakala bantuan allowance murid khas, nilai bantuan akan tertakluk kepada peruntukan yang diterima dan syarat kelayakannya adalah pemegang kad OKU dan juga berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain daripada itu, anak-anak pelajar akan dilindungi oleh insurans pelajar berkuat kuasa setelah mendaftar sehingga tamat pengajian. Kalau kita tengok tadi, tempoh tamat pengajian kita adalah pada 22 April 2027. Okay? So, antara aktiviti yang kita cover dalam insurans adalah kemudahan ke klinik, iaitu akses rawatan perubatan asas untuk pelajar yang kurang sihat dan juga khairat kematian RM1000, yang mana waris boleh menuntut sumbangan ini selepas berlakunya kematian. Selain daripada itu, Kolej Matematika Labuan juga mempunyai pelbagai aktiviti kebajikan, antaranya adalah food truck, yang mana nilai food truck ni adalah RM70,400 dan juga iftar dan sahur sunat, peruntukan yang diterima adalah RM12,600. Sarapan percuma RM5,650. Program sejuta rezeki, sejuta syukur, okay, RM10,000. Program mayang RM5,000. Dan kita juga memberi bantuan balik kampung pada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Jumlah dia sebanyak 800. Manakala cermin mata pelajar RM200 dan juga pelbagai sumbangan bernilai RM3,000 dan anak angkat kafe yang memberi manfaat kepada 15 orang pelajar. So, semua data ini adalah data yang kita ambil bagi sesi 2025-2026. Manakala pada bulan Ramadan yang lepas, kita mendapat satu peruntukan yang cukup mewah, okay, tapi ianya hanya fokus kepada golongan asnaf sahaja, yang mana kita mendapat sumbangan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Labuan seramai 500 pelajar mendapat manfaat, yang mana harga ataupun nilai berpuasanya adalah RM15 dan untuk tempoh 25 hari. Dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak RM187,500. Terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Labuan. Selain itu juga, okay, gerobok rezeki, okay, telah dilaksanakan di Kolej Matematika Labuan yang memberi manfaat kepada 1,500 orang pelajar pada satu masa. Program ini adalah program one-off dan ianya akan sentiasa dilaksanakan di Kolej Matematika Labuan. Ibu bapa dan waris pelajar yang saya hormati sekalian, pelajar KML bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah juga jaguh dalam inovasi. Kami bangga dengan pencapaian pingat emas dan perak di peringkat kebangsaan melalui pertandingan Virtual Innovation Competition dan juga
aktiviti Maska Carnival Sign di Kolej Matrikulasi Kedah pada tahun 2025 dan juga Simposium Mentor-Menti Peringkat Kebangsaan pada tahun 2026 di Kolej Matrikulasi Kelantan yang dijalankan secara dalam talian. Selain itu juga, kami memberi pendedahan kepada anak-anak pelajar untuk lawatan industri ke Labuan Shipyard Sedia Berhad. Semoga dengan lawatan tersebut memberi manfaat kepada anak-anak pelajar untuk terjun ke dalam bidang pekerjaan sebenar. Terima kasih kepada tuan-puan dan juga anak-anak pelajar sekalian. Harapan saya kepada anak-anak pelajar, jadilah pelajar yang berani menongkah arus, tidak mudah patah semangat dan sentiasa lapar akan ilmu. Dunia di luar sana bergerak pantas dan anda adalah generasi yang akan membentuk masa hadapan. Selamat datang ke sesi akademik 2026-2027. Mulakan langkah pertama anda hari ini dengan lafaz Bismillah dan keyakinan diri yang tidak berbelah bagi. Selamat maju jaya, teruskan melangkah dan buat kami semua bangga. Sekian.